Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harga minyak petrol RON 95 dan diesel akan dinaikkan 20 sen seliter berikut kuasa selepas 12.30 malam ini. Beri-beri bertanya, beri-beri bertanya, beri-beri bertanya, Barisan Nasional berjaya. Ketika mengumumkannya, Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Najib Tun Razak berkata, kenaikan itu adalah sebahagian langkah rasionalisasi subsidi bahan api oleh kerajaan. Beri-beri bertanya, beri-beri bertanya, beri-beri bertanya, Barisan Nasional berjaya. Kerajaan masih memberi subsidi sebanyak 63 sen seliter bagi RON 95 dan 80 sen untuk diesel. Harga minyak seperti ini tinggi, maka kadar inflasi juga akan meningkat. Kadar inflasi meningkat bermakna harga barang akan naik. Barisan Nasional berjaya, satu Malaysia.